Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Capman DIY. Okey, di tangan saya ni ada satu tongkat basikal. Umumnya nama dia tongkat basikal, tapi dekat Shopee dia panggil macam ni. Okey, basikal Alloy Center Adjustable Kickstand. Kickstand lah untuk basikal. Okey, basikal apa-apa basikal yang sesuai lah. Okey, yang setara dengannya. Okey, jadi hari ni jadi saya beli RM8. Lebih kurang RM8 lah. Kalau nak boleh tengok dekat beg kuning dan sebagainya. Okey, sekarang saya akan pasangkan kickstand ni. Sebab basikal saya memang tak ada stand lagi, kecuali stand ni kat rumah je. Tapi kalau pergi kayu apa semua, nak singgah ngopi apa semua, tak boleh, tak ada stand. Jadi hari ni saya akan pasang lah benda ni supaya memudahkan saya lah untuk berhenti rehat ataupun tongkat basikal. Okey, so jadi jom saya pasang. Jadi tongkat ni dia pasangnya kat tengah ni. Ni kat sini. So mula-mula sekali macam biasa kena buka yang ni lah, kena buka. Okey, Allen key yang korang kena ada pun besar jugalah, besar. Saya tak tahu berapa mm. Tapi tak kecil lah, besar. Nak pasang tongkat ni dia kena ada Allen key besar. Kalau tak nak pasang sendiri, hantar kat kedai bayar lagi. Kalau pasang sendiri murah sikit lah. Macam tu lah hidup ni kan. Jangan semua nak murah je. Okey, setiap benda tu kena ada bayaran dia. Okey, ni tak je kat sini. Ini kalau macam basikal saya ni rasanya macam tak sesuai kat sini. Macam tak cantik lah kat sini. So macam mana ni? Okey, so saya cuba pasang macam ni lah. Tanpa letak yang tadi. Dia punya skru ni panjang sangat. Dapat tempat sempit ni macam ni lah. Kena. Okey, pastikan slot kat bawah ni dia betul-betul, bagi betul-betul rapat. Dan barulah kita memulakan ikatan yang kuat. Okey, anggar dalam 30 Nm macam tu lah. Okey, cukup kan. Yang kuat sangat nanti cak calah, pecah ke dan sebagainya. Okey, so sekarang jom kita tengok function ke tak function. Okey, ni buang. Nanti kita adjust ni. Minta Allen key. Okey. Okey. Kita adjust ketinggian dia dan kita ketatkan. Okey. Tu dia. Sekarang dia sudah berdiri sendiri. So kalau nak ni, okey, kemudian okey, cun kepada anda yang nak dapatkan tongkat, boleh dapatkan di beg kuning lah. Okey, nanti saya letakkan link. Okey, assalamualaikum, jumpa lagi di channel Capman DIY. Bye bye.